Kita nak pergi mana? Ni dia. Okay, last weekend Sabtu hujan lama gila daripada pukul 5.30. Keluar pagi-pagi macam nak pergi sekolah sebab kakak ada tournament. Okay, tournament ni tournament chess. Crowd ramai gila. Jam jangan cakap sebab hujan, but finally kakak manage lah untuk masuk. So first game dia lawan dengan budak umur 8 tahun. Korang guess menang ke kalah? Lepas dah hantar tu, dah dapat place apa semua tu, kita orang barulah dapat keluar makan. So hujan lebat gila. Tahu akan spend masa lama dekat sana, so makan nasi. Senang ke susah? Boleh lah. Boleh lah. Ni tengah tunggu round ke berapa? Round ketiga. Dah 2 round lah. Okay. Tengok macam rimas kan, macam agak renyah. Hujan macam ni memang lama daripada 5.30 pagi sampai petang. Dia macam ni memang agak renyah lah. Tapi di sebalik renyah tu sebenarnya bagus dia sebab cuaca sejuk lah, tak panas. Sebab orang ramai, agak sesak, pack sangat. So kita spend time lah macam ni. Okay. Tapi boyfriend ni half event je. Tengah hari masa break time tu hantar dia balik dengan papa dia. So mama dia lah teman. So this is lepas rehat tengah hari tu. So this is second half. Lagi berapa game total 9 game. Okay, so 5 game half day. So yang ni masa ni kita orang tengah tunggu, nak ada 5 game lah. Habiskan 5 game lagi sampailah game ke 9. Actually this is the first game physical dia, and also my first experience. So kita punya aim bukanlah untuk menang, just untuk cert je. Memang daripada dia darjah 1 kita brainwash dia, ajar dia whatever contest ke apa masuk je, but bukan masuk untuk menang, kita masuk untuk gain pengalaman. By time nanti bila dah selalu masuk, benda tu akan auto jadi macam practice. Lama-lama menang tu akan datang, insyaAllah. So kita tengok nanti next game chess insyaAllah kalau ada.